Hai teman-teman, sama kita bakcina lepak di kebun tengah hari ini jam pukul 12 ini. Ini bawah pokok macam ni memang sejuk ni, sambil bertemankan 2 ekor ni bagi makan. Tu 1 ekor makan tulang. Duduk dekat bawah pohon sawitnya sejuk. Dalam rumah berangat. Daun-daun hijau, daun-daun sawit, daun-daun pokok ni menyerap haba panas. Ini keistimewaan kita berada di hutan, sejuk, ditapis oleh daun-daun pokok, haba panas tu. Angin, ada angin menderu-deru, mendayu-dayu, tenang sekali. Sayu-sayu angin mendayu-dayu ni, sejuk. Suasana tenang. Ada di kebun ni. Kalau di pasar macam ni panas. Bangunan-bangunan, rumah-rumah, perumahan, kereta, panas. Kalau di kampung ni, di kebun memang sejuk. Dekat bawah pokok macam ni, kita duduk santai. Ini kebun, jaga kebun. Ini duduk dekat kebun ni sihat, bersih. Ambil bawah sawit ni. Dengan loading bawah sawit ni. Tayar ni, tayar off-road ni, MT punya tayar ni. Orang ni pakar loading sawit ni, susun bagus-bagus. Lagi buat YouTube
Aduh lagi video kan tu. Kan tu bak. Hmm? Video kan tu muat di YouTube pagi. YouTube Sungai Tabak. Orang pakak susun buah sawit kat atas helak ni. Orang tak biasa tu. Susun bagus-bagus. Kada pandai nyusun ti alah ya. Dapat sekali ya. Mana kada pandai nyusun kada dapat kada alah ni. Dia susun bagus-bagus. Oh dapat ngaban sekali. Kalau tidak susun bagus-bagus ni mau 2 trip. Ni orang ka susun ni. Hari ini orang loading buah sawit. Jadi saya tunggu dia datang santai dekat kebun. Duduk di bawah pohon sawit ni sejuk. Saya tunggu dia orang datang. Video. Satu. Oh, kebun mampis. Boleh dah. Okey. Tahu kita tahu. Kau tahu dulu. No. Tak pandai susun ni, tak dapat macam ni. Tengok susun bagus-bagus. Okey, habis. Kejap ya, 10 minit ya. Kalau kita ni mau setengah jam susun ni. No. Relax single cap. Okey, sahabat-sahabat. Sudah habis loading tadi. Tunggu dia orang loading sawit. Oh. Cuaca dah tengah hari, pukul 1 mungkin. Dia orang ekor tu lepak bawah pokok sawit ni sejuk. Bawah pondok sana panas. Cuaca masih bagus. Jom minggu ni cuti, kami peluang jolok buah sawit. Sana nampak dah gelap sikit. Wah. Petang hujan mungkin. Terima kasih menonton Sungai Tabak channel.
Jumpa lagi di lain episode. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Sungai Tabak channel supaya kita bersemangat membuat konten yang akan datang. Ya.